Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan serta rakan radio amatur. Dalam modul ini kita akan memahami bagaimana sebuah stesen radio amatur dikendalikan dan siapa yang bertanggungjawab terhadap setiap transmisi. Topik ini penting kerana peraturan radio amatur memberi penekanan kepada kawalan operasi, bukan sekadar penggunaan peralatan. Calon peperiksaan perlu jelas siapa boleh transmit, siapa kontrol operator dan bagaimana tanggungjawab ditentukan. Siapa boleh mengendalikan stesen? Stesen radio amatur tidak boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk menghantar transmisi. Hanya operator yang mempunyai lesen sah dibenarkan untuk transmit. Ini memastikan komunikasi dilakukan secara bertanggungjawab dan boleh dikenal pasti. Contoh, seorang rakan tanpa lesen boleh duduk mendengar, tetapi tidak boleh menekan PTT untuk transmit. Tips peperiksaan. Transmit memerlukan kelayakan. Konsep kontrol operator. Kontrol operator ialah individu yang bertanggungjawab terhadap operasi stesen ketika transmisi berlaku. Walaupun ramai berada di lokasi stesen, mesti ada seorang yang mengawal operasi. Kontrol operator memastikan peraturan dipatuhi, frekuensi digunakan dengan betul, komunikasi sesuai. Contoh, semasa aktiviti kelab, seorang operator ditugaskan sebagai kontrol operator sepanjang sesi. Operasi dari stesen sendiri. Apabila operator menggunakan stesen sendiri, operator tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua transmisi. Ini termasuk kandungan komunikasi, penggunaan frekuensi, etika operasi. Lokasi tidak mengubah tanggungjawab. Contoh, operasi dari rumah tetap tertakluk kepada peraturan yang sama seperti operasi di stesen kelab. Operasi dari stesen orang lain. Operator boleh menggunakan stesen orang lain, tetapi tanggungjawab semasa transmisi masih terletak pada operator. Pemilik stesen juga mempunyai tanggungjawab memastikan stesen digunakan dengan betul. Contoh, menggunakan stesen kelab semasa field day, operator masih perlu identifi dan mematuhi peraturan. Tips peperiksaan. Lokasi tanggungjawab berubah. Tanggungjawab semasa transmisi. Semasa transmit, operator bertanggungjawab terhadap apa yang dihantar. Bagaimana komunikasi dilakukan. Kesan kepada pengguna lain. Radio amatur menekankan disiplin komunikasi. Contoh, menggunakan bahasa tidak sesuai atau mengganggu frekuensi lain dianggap pelanggaran operasi. Peranan pemilik stesen. Pemilik stesen bertanggungjawab memastikan stesen berada dalam keadaan sesuai dan digunakan secara betul. Namun pemilik tidak semestinya operator. Ini konsep penting dalam peperiksaan. Contoh, pemilik membenarkan rakan menggunakan stesen, operator bertanggungjawab terhadap transmisi, pemilik bertanggungjawab terhadap stesen. Transmitting vs receiving. Tanggungjawab lebih besar semasa transmitting berbanding receiving. Ramai orang boleh mendengar, tetapi hanya operator layak boleh transmit. Sebab itu kawalan operator penting. Contoh, monitor frekuensi tidak memerlukan lesen, tetapi transmit memerlukan lesen. Ringkasan, exam fokus. Perkara utama yang perlu diingat. Tidak semua orang boleh transmit. Kontrol operator mesti wujud. Operator bertanggungjawab terhadap transmisi. Pemilik dan operator mempunyai peranan berbeza. Soalan peperiksaan sering berbentuk situasi. Fahami konsep, bukan hafal ayat. Operasi stesen radio amatur melibatkan tanggungjawab yang jelas terhadap setiap transmisi. Memahami peranan operator, kontrol operator dan pemilik stesen membantu memastikan operasi dilakukan secara selamat dan berdisiplin. Dalam modul seterusnya kita akan melihat bagaimana stesen dikenali melalui call sign dan identifikasi stesen. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri sesi ini, dua skrin terakhir ini mengandung 8 soalan berkisar tentang apa yang kita pelajari hari ini.
Cuba jawab soalan-soalan tersebut ulang semula video untuk kefahaman. Kita telah melihat topik utama dalam modul ini dan bagaimana konsep ini digunakan dalam operasi sebenar radio amatur. Pastikan anda memahami konsep utama kerana soalan peperiksaan sering berbentuk situasi. Teruskan ke modul seterusnya untuk melengkapkan pemahaman anda. QRT 73